Pemandu 69 Kepung, saya masuk gunung kan. Tak, ataupun saya di gunung. Itu ya, saya masuk clear. Jadi anak saya tu yang Fitri tu, saya hantar strap balik, ya. Bagi nama Muhammad Fitri. Sebab apa 3-4 hari lagi nak raya puasa. Ya. Ni cerita kawan buah saya. Sama dengan saya juga. Tidak ada askar tentera pakai pangkat dalam hutan, saya cakap dengan Ustaz. Bulan 4 tahun 80, Datuk Paduka Ghazali bagi saya kupera. Dia tak bagi saya pingat. Saya bunuh 2 orang. Itulah Nisan King yang tempat dia sekarang. Patutnya bagi kad warga tentera tanah tu. Dalam akta tahun 72 asal bilang tanah kan. Mana dia? Bangladesh punya askar dapat tanah kalau dia pencen. Komunis dapat tanah. Komunis dapat tanah 300 sebulan. Komunis tu. Sebab tu sampai mati, bila Agong yang bagi dia Tan Sri, saya sampai mati, saya tak akan respect lagi lah. Saya kata, kau pergi nyanyi sana, nyanyi sini, bangun pagi, dah ada sarapan, cuma duit cukai rakyat. Kau nak tangkap dulu kau 16, saya bulan 6, 16, 2016, kau ada wakil nak tembak satu rumah kalau KOC pecah rahsia. Buku merah saya tak boleh keluar negara, saya tak boleh bekerja. Kau ikat kaki saya apa? Saya dah pencen, saya takkan buat form, takkan tak letup kau, takkan connect kau. Oh, sebab kau takut, kau dah hantar saya pergi mana? Pergi Abu Sayyaf. Songlah, pergolakan Muslim. Cambodia. American datang, saya masuk American. Golden Triangle tu, dulu Golden Triangle, sekarang apa? Tembak habis, budak kecil pun dia tembak. Kejam, saya attest dia orang pergi. After Blackberry British datang, saya attest dia orang pergi. Jadi baruah, jadi orang cakap, dia askar orang tu betul-betul besar tapi penakut. Kita gunakan askar Melayu. Dia kata askar Malaysia ni berani, brave, tactical pandai. Kita tactical pandai lah, kita join Indonesia, pergi khusus rakat RKPT, Komando Indonesia. Saya Bandanau kan. Saya megah diri saya sendiri. Saya pakai pangkat dalam hutan tahun 80 bilang Datuk Paduka Ghazali Ibrahim hidup lagi. Pangkat dalam hutan. Walaupun tak jahit kan, ambil gam, daun, tampat. Kau balik kau jahit tak apuk, dia kata cuma udang. Perempuan saya terkejut. Dia kata buat baju nak pergi tak apuk je. Nak? Pakai dalam hutan. Dia ruang. Kalau